kelebihan mereka pada kita. Mereka lebih daripada kita yang tu, kita tak ada. Ya, kita ada sulbi. Mereka ada taraib, mereka ada rahim. Nama rahim tu Allah Ta'ala bagi ke orang perempuan. Dalam kandungan mereka tu, ya, mengandung anak, ya, itu dia panggil rahim. Nama Allah. Sebab daripada situlah akan menjalin hubungan manusia. Nampak tak? Mereka lah yang melahirkan zuriat yang akan bersambung terus. Maka itu dipanggil mereka insan. Kelebihan mereka lah, ya, insan. Kelebihan sikit yang ada dalam penciptaan orang perempuan, ya. Dia ada 5 perkara orang perempuan ni lebih daripada kita, yang kita tak boleh ikut dia. Mereka punya, ya, ada 5 kelebihan. Pertama, mereka ada rahim, ya. Kedua, mereka ada satu nyawa mereka pegang, dia panggil tembuni. Kan orang perempuan ada 4: bari, uri, tembuni, ketuban. Dia tak? Perempuan ada 4 kan? Uri, bari, ya, tembuni, ketuban. Ya, yang keluar 3, 1 tak keluar, bari tak keluar, tembuni keluar, uri keluar, ketuban keluar. Itu orang perempuan. Ya. Bari itu nama Allah, adakah mereka? Itu dia. Al-Bari'u. Dia tak? Sebut dalam suratul Hasyr, Al-Bari'ul Khaliqul Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Rahul Asma'ul Husna Hasyr, ayat Nabi. Ada kat mereka. Jadi pada 2 nama Allah, Rahim, ada Bari. Tu, ya. Sebab tu mereka datang direct terus daripada Tok Adam. Dia tak mari daripada tanah. Perempuan perempuan mana jadi daripada tanah? Daripada sumber tanah Tok Adam, bukan daripada tanah. Adam daripada tanah terus. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Nabi kata kan, kamu semua daripada Adam, Adam daripada tanah. Ya. Itu jelasnya. Tapi orang perempuan ni dia daripada satu angin dalam rusuk kiri atas rusuk. Nama angin tu Ayu. Ayu. Dia tak? Itu yang perempuan dia Ayu. Dia tak ada kasak kan? Dia Ayu. Tapi kalau kasak jadi lain. Ayu. Ayu. Kasak jadi layu. Nampak tak, ya? Kita marah dia jadi bayu angin. Nampak tak, ya? Ya. Kita tegas dia jadi kayu keras. Itu dia. Nampak tak? No? Ya. Betul. Ini bukan saya merapu tau ni. Kalau saya mengaji dulu, Brahmo di sana lah. Ya, guru saya Profesor Dr. Tata Pangarsa, seorang ulama di Jawa Tengah.